Ni E-type hotel pun nak bagi masuk Kiswah. Quayside nak E-type. E-type pukul 6. E-type sekarang ni dah 24 jam. Start ini kan 24 jam. Semalam. Balik ni. Balik pusing. Okey, ni hotel Ni Kiswah. jalan kaki belakang Saya tak mari. Jalan dia masuk. Saya tak pernah Ustaz. Saya nak datang tak sempat nak Ni datang. masuk ikut pintu belakang ni je. Daripada hotel kita masuk pintu belakang ni masuk dekat pintu sangat lah. Oh itu naik bas. Tu hotel kita. Naik bas taksi mari kau ni jalan. Ni Taisir. Kisah. Ni bangunan celah antara Taisir dengan bangunan Blok A dengan Blok B, C. Ni balasah kita duduk semaya ni. Oh sebelah ni Ustaz. Ni. Penuh dah sekarang ni. Perempuan tak ada. Oh ada. Ada. Pintu perempuan di belah ni. Oh sebelah ni je. Tu pintu perempuan. Ni Padahal Musalul Nisa ni sekolah. Dah. Tak tengok anak berutuh dah. Nak bangun sekolah lain kali. Okey, sekarang kita perjalanan ke Haram, insya-Allah. Sekarang ni pukul berapa pagi? Pukul 5.41 pagi. Kalau jemaah turun pukul ni, pukul 7 belum tentu siapa belakang Ustazah. Itu lah Ustaz. Pukul 8 baru nak start tawaf. Kita boleh Memang bersarapan panas. ni Ustaz. Itulah. Bawa payung. Saya sampai hotel malam kat pukul 1 pagi. 1 lebih tak ingat. 1 lebih. 1 lebih Ustazah kali. Okey, suasana kota Mekah yang masih lagi sunyi lengang jalan rayanya. Orang Arab tidur belakang lagi. Orang Arab ni tidur siang, tidur pagi. Lepas Zuhur baru dia beraktivitas. Baru buka mata. Pagi tu ada hijau je. Kecuali yang kerja ni. Ada haram. Dulu pun saja. Sini bawah rumah saja. Dulu. Dah habis, dah kena buang habis dah ni. Construction habis dah. Jeruk lagi. Jeruk tengok tu. Bau ni mungkin ada jeruk. Ni. Jabal Umar bin Al-Khattab Al-Thana. Nafak Mujawab. Nafak Umar. Laju. Dia laju belah kiri kan. Tapi pas dia laju. Ni salah pintu daripada ni Abrat Fondok Qasrul Jandaria. Dia ni satu lagi. Macam jalan Ustaz. Ni Al-Janadriyah ni. Nu Qasrul Jandaria. Sebelah-sebelah juga tapi jauh sikit lah. Dia turun ke bawah. Dia turun ke bawah, dia jalan kaki. Ke bawah tu. Kira dekat lah. Kira dekat lah dianya. Masuk gua lagi. Banyak gua. Ni Nafak Tariq Malik Fahad. Kita nak pergi dekat je tapi kena pusing tu mainlah jauh. Pusing jauh tu.
Ahmad Mahir dah lah jalan di Mekah ni. Hari-hari dia buat kereta. Hari-hari dia bawa kereta dia. Orang lahir-lahir boleh lesen keretanya tu bawa ke di Mekah ni. Mekah bawa tengok. Ingat bakok. Payah sikit bakok. Oh, ya Bakok busy. Bakok. Saya pun baru pergi tahun ni lah, dalam tahun ni lah Bakok. Dia banyak dia jamak teh. Cuti baru ni. Jamak teh. Ha. 3 dekad. Iyalah. Baru ni pergi Bakok Ustazah naik saya tinggal kereta dekat airport Naratiwat. Oh. Naik. Sebab lagi murah. Ambil tiket di Nara Air Asia daripada kita ambil di Kota Baru, kena transit Kuala Lumpur dulu. Baru pergi Bangkok, jadi mahal. Lepas tu masuk rugi. Termasuk transit saya kira dalam 11 jam terpaksa kita ambil tempoh perjalanan ni. Kalau pergi Kota Baru dulu baru pergi Kuala Lumpur baru pergi Bangkok 11 jam rugi perjalanan ni. Bangkok. Kalau pergi Nara deh. Daripada rumah saya pergi Nara dalam sejam lah. Termasuk dekat border kena cok pasport semua deh. Sampai Nara dalam sejam lebih kurang. Lepas tu duduk Nara tu kak, kita timing lah kita pergi tu. Dalam sejam kak boleh naik kapal terbang 2 jam sampai dah. Naik kapal terbang tak ada sampai 2 jam apa jam. Metai lah. Sampai Bangkok. Ustaz pergi Bangkok apa Ustaz? Kita jalan ya. Sebab daripada budak kita kata orang dia sebut gimana Bangkok. Bangkok jalan. Orang sebut pergi Bangkok. Kita tak pernah pergi, tak pernah sampai pun. Sebab kawan saya baru ni Mina. Orang Bangkok. Lepas tu dia kata apa? Bangkok dia kata payah cik makan halal, betul Ustaz? Ada je, cuma mahal Ustazah. Saya tak mahal pernah lepas Bangkok tu. ni. Saya belah-belah yang apa semua tu dah best. Dia petua dia sama juga nak cari makanan halal dekat Bangkok ni kena cari kawasan orang Muslim lah, cari masjid. Kalau ada masjid mesti ada kedai makanan halal. Diorang dah beli jubah dua hotel Ustaz. Tu jemaah Indonesia ramai duk beli jubah. Beli jubah. Saya duk menengok kat mana dia jual jubah semua tu. Ni Muzdalifah, Arafah. Assalamualaikum. Salam. Ada. خلاص نجي. Aywa, syukran. Setiap kali nak masuk Mekah, polis akan cek tasrih ni penting. Tinggal tasrih ni memang Lepas tu macam mana Ustaz kalau orang yang tercicir tasrih tu Ustaz? dia boleh guna telefon, ada dekat telefon. Aplikasi nusuk ada ni salinan ni Ustazah. Dekat nusuk kita ada salinan ni. Tapi kalau dah telefon pun tinggal, semua tinggal tu susah. Penting ikat ni. Penting. Kesian kalau orang yang cicir tu. Cicir Bila orang di masjid ni. Masjid Qatari. Qatari. Qatar. Kaca kata bagi. Cantik. Masya Allah. Siap dah tu semayang. Comel dalam mesti comel ni. Comel je. Cik Qatari. Besar Ustaz, lawa Ustaz. Besar. Besar. Sampai ke sini. Lawa. Ingat masa tadi ada air condition tu. Kaya bodoh. Sejuk. Semalam saya beli air Halia Ustaz kan. Saya balik saya beli, saya balik tidur malam tu. Boleh tidur ke? Panas badan saya. Rasa panas tapi mau ni lah parti lah. Saya masuk ke minum air Halia. Lepas tu saya kata ni keluar ajiak ni deh. Kau jiak je. Tu ajiak, nafak bawah ajiak lah ni. Jauh kan. Dekat kau
dekat Gold City nampak. Jauh mai kot ni. Jauh. Oh, ni rasa familiar sangat lah, selalu lalu jalan ni. Saya lah masa tu duduk Mekah, pergi mana-mana selalu keluar jalan ni. Lepas bukit ni Haji kan? Haji Supi. Pernah duduk lah selepas bukit ni je saya duduk atas. Lepas tu hari tu anak saudara saya duduk Jabano ni mari hantar, dia hantar sini sebelum polis ni. Dia letak saya kat atas ni. Dia kata dia tak ada tasreh Dia tak ada rotek, kata dia tak ada rotek. Tak ada rotek. Bukan setakat tasreh, kata dia tak ada rotek. Banyak muka tak ada rotek. Dia main atas situ. Saya ambil taksi atas. Orang Mekah tak ada bangun lagi. Orang luar belakang ada ni. Kecuali polis yang bekerja. Kecuali polis yang bekerja. Okey, syukran. Ni hotel-hotel kawasan ni semua murah lah ni. Cumanya kena ada tu lah. Shuttle, kalau ada shuttle tak masalah lah. Saya buat sini pun. Tapi naik pas ni. Naik pas pun ada. Nak lakuh sikit. Nak lakuh. Sini turun kat Gaza tu. Ni Nafak Tariq Abdul Aziz. Lepas terawung ni Hajiat dah. Tak ada lagi ah. Tak ada dah Hajiat. Jalan-jalan kita pagi ni Sasa. Musing tengok Mekah. Belum hujan nak mari tu Becky. Ada hujan baru mari baru Becky nampak Becky jalan tu. Ni bila hujan ramai dah duduk Becky. Dia sepatutnya belum siapa lagi nak Becky tu. Tak ada hotel buat jalan tu. Nampak hijau Dia baru tumbik protokol kali kan. Baru duduk Becky. Ni Hajiat. Jangan pernah duduk atas sini. Ni atas ni. Hotel belah ni. Tak ada. Ni masuk ke celah ni rasanya. Dekat atas ni. Rumah belakang bukit tu. Hutan api dah. Ni ni belakang ni. Ni rumah atas ni dulu banyak ke? Banyak. Habis kotak habis dah jat. Tak ada jam ni. Boleh tunggu sini. Tu sini dekat lagi. Katanya siapa sini nanti construction ni nak roboh habis kawasan ni. Kawasan Mirak Hajiat apa semua ni. Belakang betul dah. Belakang tu dah. Belakang hotel ni ada rumah-rumah dulu kan. Alhamdulillah. Tak ada apa dah. Kenapa balik? Asri. Okey, syukran. Tak masuk dah. Ini pesak kan. Masuk kata free. Ada kan. Ini pesak masuk haram. Banyak taftish. Banyak pemeriksaan. Cek juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kuis Malaysia. خير ان شاء الله. Malaysia apa طيب؟ على وين Malaysia. وانت طيب؟ Ada Thailand juga صور. شغال موسمي. وين؟ هنا بالبيع زي ماليزيا. وليش ماليزيا. تتكلم زي الناس ما شاء الله تبارك الله؟ مالي. امانه والله جد. عشان كذا اللهجه. ايوه. مالي مكة هنا. Boleh. افكر جزر. Anak Maulid Malaysia. أكثر بقى. Ayuh ni lah. Awas apa yang dikatakan katanya akan dirobohkan ni kawasan ni katanya. Ni. Belakang ni roboh habis dah. Katanya Ustazah kawasan ni dia nak robohkan ni. Lepas tu dia tak dapat kan. Dia buka dia. Ujah Ahmad dek tangan boleh. Apa tu? Banyak di luar kan.
hijau kau riak ke apa. Oh. Ada tengok orang luar pakai arak mau nak dia kejut. Ada kejut dia kecik dia kata tu. Mana orang Thailand boleh kecik Malaysia, boleh kecik Arab masih. Lain sini, belajar sini. Lain kerja sini. Ni istana, ni Oh, kita Safwa. Haji tadi Ni lah Hotel Clock Tower. Okey, alhamdulillah kita sapa. Terima kasih Ahmad. Jam kalau sini jam dah asal. Terima kasih Ahmad. betul. Driver kita Ahmad. Assalamualaikum.